Perasan tak perasan? Dia tidak ada ambil apa-apa tindakan populis. Takkan nak cakap syiar kami telah memberikan kepada ni. Sedangkan orang duk cakap pasal Palestin apa semua tu. Kita hantar satu kapal, Allah, keluar berita tak henti. Tang malam tu keluar, esok keluar, lusa keluar, tulat keluar. Dia hantar berbilion. Kawan saya kerja di IDB, Islamic Development Bank. Di mana? Di Jeddah. Kawan saya kerja di sana. Abang kepada kawan saya. Kawan saya sahabat baik, abang dia. Aku lepas jumpa. Oh, banyak ada salurkan ke sana. Bilion dah. Tak ada ayuh pun. Hilang lah. Tapi orang yang cukup meluat dengan Saudi ni, tuan-tuan, pasal yalah, satu dia lead negara Arab sekarang. Keputusan ada kat dia. Dia Qatar, Kuwait, Abu Dhabi. Mereka semua ni yang menguasai Timur Tengah. Dan Saudi leader. Walaupun negara lain kata kami turun sama bantu Saudi elan untuk di Yaman, tapi yang turun sebenarnya Saudi ke Yaman. Saudi turun. Cuma Saudi ni politik dia tinggi. Dia hubungan dengan isu dengan Amerika, hubungan dia dengan Amerika. Dia jaga semua tu. Kita duk kata pasal Saudi baik dengan Amerika. Macamlah kita tak baik dengan Amerika. Tun Dr. Mahathir kritik Amerika apa semua, jawab Amerika memang. Tapi hubungan diplomatik ada tak? Kenapa kan ni putih hubungan diplomatik? Cakap kemas tak? Kita nak kena jaga benda ni semua, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita nak kena jaga. Hubungan diplomatik adalah hubungan diplomatik. Tak setuju dengan Amerika tu bab kedua. Tak setuju dengan sikap mereka tu bab kedua. Kadang-kadang kita terlupa hubungan diplomatik kita dah campur aduk dengan kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan sehingga kan kita lupa. Hubungan diplomatik ni kita kategorikan sebagai perjanjian. Nabi kalau tanda tangan perjanjian dengan orang kafir, Nabi takkan mungkiri, melainkan mereka yang mungkiri perjanjian tu. Sejarah bukti semua tentang Yahudi, tentang perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang mungkiri? Kafir yang mungkiri, bukan orang Islam. Jadi kita kena ingat, kita dah tanda tangan perjanjian hubungan diplomatik, kena jaga hubungan tu. Soal tak setuju dengan mereka, terus cakap lah. Tak setuju Amerika buat macam ni, okey, tak setuju. Tak setuju dia buat macam ni, cakap. Di Saudi pun, tuan-tuan dan puan sekalian, bagi pandangan saya, politik Saudi ni, insya-Allah, politik yang begitu advance. Sampai orang kata apa, dia membuat tindakan-tindakan yang di luar daripada jangkaan. Kemampuan ada, duit ada. Tak apalah mereka nak kata minyak bagi kat Amerika apa semua ke. Ini rakyat dia. Tapi rakyat dia senang pada kita. Ada maki-maki sana. Apa tak boleh. Bersuara tak boleh. Nak bersuara lebih lagu mana. Kerajaan bagi belaka dah. Tak, kuku besi. Kuku besi apa dia bagi semua. Dia bagi semua kat rakyat dah. Up lagi. Gaji up lagi. Tuan-tuan, saya mula-mula dulu sistem Universiti Islam Madinah dulu. Beratok ambil duit beasiswa cash. Kami dapat beasiswa bulanan. Bulanan bagi free of charge. Pengajian tu kita pi, kalau orang kata apa, pi selai sepinggang lah. Tak buat baik apa dah. Dia bagi duit nak beli baju, dia bagi duit semua, asrama bagi semua pi. Beasiswa tanggung, tiket kapal terbang balik setahun sekali bagi free semua. Depa tajuk daripada dulu Universiti Madinah buka. 70% orang luar negara, 30% dia orang dalam negara. Orang Saudi. Sponsor orang luar main belajar. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi depa tak kayuh mana pun. Kita tak bolehlah kata negara kita buat sponsor orang Bosnia sikit 2-3 orang yuran taja rayuh tak tangga dah. Tapi tak apalah, setidak-tidaknya kita buat dengan kadar yang kita mampu. Saudi kadar dia mampu lagu tu, apa yang dia tak buat tuan-tuan dia buat semua. Depa ni masa pensyarah universiti ni beratok ambil duit dengan kami. Gaji depa dapat gaji beratok dengan kami juga ambil. Tapi depa boleh potong link lah. Depa mai tu depa potong, depa share. Kaya halukum syekh? Oh syekh beratok ambil duit gaji. Tuan-tuan, gaji 50,000 sebulan. Pensyarah 40,000, senior sikit 70,000. Gaji imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram 100,000, 120,000 sebulan. Rumah bagi, kereta bagi. Lepas tu kita dah duk komen, apa gaji tinggi sangat, membazir apa semua. Lah, orang bagi gaji tinggi marah.
Orang bagi gaji rendah pun marah. Ni masalah dah. Lepas tu kita duk komen sana, komen sini. Ni kita ni. Kita di sini duk minta gaji naik tinggi. Orang sana gaji tinggi, bagi Saudi bagi gaji tinggi, marah kat dia. Apa bagi gaji tinggi kat rakyat dah? Tinggi sangat, melebih sangat. Orang dia marah pula. Jadi tak kena semua. Jadi pening lah kali. Saya tak kata, bukan nak kata Saudi satu negara yang sempurna, lengkap, bebas dari segala-galanya. Okey, tuan-tuan dan sekalian, ada kelemahan kekurangan itu mesti ada pada mana-mana tempat pun. Oh, lepas tu adalah pula orang nak keluar, oh pemimpin Saudi, raja dia buat perangai macam ni, perangai macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya heran. Dia buat perangai lagu mana pun, tuan-tuan, rakyat dia jaga ke tak? Di Saudi ni. Rakyat dia jaga. Di Saudi, dia bukan macam di Mesir. Saya minta maaf kalau kawan-kawan di Mesir. Kalau di Saudi ni, kalau di airport lah, katakan airport, ada masalah, barang tersangkut ke apa, kau tak boleh keluar lambat apa semua. Kadang-kadang orang kita ni, orang jemaah haji duk pergi pening-pening sangat ingat nak hulur duit nak bagi kan. Saya bos settle wang lah. Saudi dia tak perlu duit kita. Berbeza dengan kalau di Mesir, yang kerja dekat airport-airport ni orang susah. Bagi depa bagi rokok sekotak pun Allah melompat dah lepas semua satu kilo tak apa. Bagi. Dah sungguh realiti, itu realiti. Di Saudi dia tak perlu. Aku ni biasa ni pun immigration biasa, custom biasa 15,000, 20,000 sebulan. Aku perlu apa dia empat nak bagi aku 100. Cih. Tak perlu. Sebab tu kita kadang-kadang kita sakit hati geram dia duduk tunggu. Dia relax minum teh. Kita yang beratok meh turun ke terbang ke ihram berlemuh habis semua dah. Ni kau aku nak pergi buat puluh, aku nak balik tidur kan. Tak dia duduk minum teh relax. Dia tak perlu kita pun lah. Tuan-tuan. Kadang-kadang tu kita punya pandangan terhadap mereka tu kadang-kadang tidak adil terhadap mereka kita bagi sebab duk tengok Amerika boleh buat pendaratan dekat sana lah, boleh buat ni dekat sana lah, support Amerika di Timur Tengah. Tengok naik Raja Salman dia sound apa. Relax ya tuan-tuan. Saya tanya tu yang kes dia tinggal Obama, memang dia pergi sembahyang. Saya semak betul, memang dia pergi sembahyang. Saya semak dengan pensyarah universiti, saya semak dengan pejabat council dalam pejabat diraja, memang dia tinggal Obama pergi sembahyang. Bukan senok perut. Mama sembahyang. Nak abang kata aku tak heran hang. Tu mesin nak abang bagi dia aku tak heran hang. Maknanya tuan-tuan ada ubah sekalian. Benda-benda ni ada yang benda positif yang kita boleh ambil contoh. Ada benda-benda yang mungkin tak sesuai pasal depa negara monak. Dan saya nak pesan jugalah duduk rakam ni nak pesan juga. Kawan-kawan nak pergi duduk Saudi tak payahlah pergi duduk bawa demokrasi sana. Kena tangkap mampu. Depa negara monarki. Depa pemerintahan beraja. Fikirlah bagi bijak sana. Lepas tu kena tangkap kasa nak marah. Saudi tak adil, tak bagi kebebasan bersuara. Nak bagi kebebasan bersuara macam mana depa sistem beraja daripada dulu ni. Pergi negara orang nak buat lagu negara kita nak pergi duduk demonstrasi sana. Kena tangkap, kena hantar balik marah. Ini masalah kadang-kadang dia tak faham. Dia pergi negara orang dia tak faham konsep. Dia tak faham peraturan dan sistem. Kira dia nak langgar sistem. Semua kira pakai buat, semua pakai tak kena. Jadi elok kita bersangka kalau nak cerita bab sumbangan kerajaan Saudi ni pada dunia Islam, negara-negara Islam sedunia ni. Tuan tak tahu, tak terhitung lah. Nak cakap bagi. Kalau Syekh Universiti pun, Syekh Universiti. Toke kereta BMW di Madinah. Pensyarah universiti. Saya ingat saya dia toke BMW. Kira BMW terbaru masa tu dia ada pakai masa tu. Syekh. Kuliah syariah. Pelajar-pelajar yang mana dia berkahwin ada isteri. Okey. Dan satu lagi pelajar-pelajar yang dia dah lebih tempoh masa belajar sehingga kan tak melayakkan dia untuk dapat beasiswa penuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia bagi zakat bulan-bulan. Bulan-bulan. Berapa ribu pelajar duduk dekat buka pintu kereta dia, buka bonet dia buat turun duit, isi nama, duit cash, bagi cash. Ni duit tarik dalam beg keluar. Tak. Bagi tanda nama bagi.
Tuan-tuan, kelas Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ha? Orang kata nak dia umpan, bukan dia umpan, tak ada. Sedekah daripada dia sebagai penuntut ilmu. Macam mana dia buat? Kelas dia pergi tu ambil kehadiran lah. Dan ambil kehadiran ni, dia bukan ambil kehadiran tiap-tiap hari. Pasal orang cerita tak pergi budak ni, dia main tak pergi lari tak. Dia ambil ikut skor dia. Tiba-tiba dia kata hari ni ambil kehadiran. Jadi dia dalam tempoh berapa bulan tu, dia tengok, oh ni kehadiran bagus. Ni sedekah zakat aku kepada dia. Bagi. Mana nak dapat sini? Tok Syekh, mampu ke Tok Syekh nak bagi? Oh, oi, hampa memang gaji ambil aku, mampu aku. Apa yang nak bagi, nak susu apa semua ni. Tak ada, dia bagi. Infak. Pasal dia tahu ni penuntut ilmu luar negara. Yang mai daripada pelbagai seluruh dunia. Jadi bukan pasal saya orang kata dok tu tarikan orang nak pergi mengaji, tak. Dia bukan ambil kehadiran jenis seminggu mesti sekali, tak. Kadang-kadang 3 minggu sekali dia ambil. Kadang-kadang tiba-tiba seminggu sekali. Kadang-kadang sebulan sekali. Jadi dia tahu siapa yang betul-betul mai. Dan dia bukan ambil start kelas tu ambil. Biasa dia suruh pasing anak murid, dia pasing kertas. Hujung kelas. Ni bukan dalam kuliah. Di masjid. Tu kalau nak cakap bab sumbangan ilmu, sumbangan dana keuangan kepada negara-negara Islam dan sebagainya. Mursi naik dia hantar duit pergi Saudi. Jangan kata Husni Mubarak saja. Jadi tapi masa Mursi dapat sumbangan daripada kerajaan Arab Saudi, pakat diam buat ni. Pakat diam, tak cakap apa pun. Jadi dia tak ni tau, dia tak balance. Jadi itulah, saya bukan nak ni cakap Saudi, oh ustaz ni pasal mengaji Madinah siapa-siapa Saudi. Tapi saya tengok mereka adalah salah sebuah negara contoh yang boleh kita ambil daripada kaedah politik baru. Macam mana cara depa cukup tak mau, huru hara cukup tak mau. Depa tak melatah dalam bawa isu. Orang kata-kata maki, ada depa melatah. Orang maki berkandak Wahabi. Depa relax kan Saudi. Tak ada apa pun. Tak ada pemerintah dia kami bukan Wahabi. Ada Raja Malik Abdullah cakap ada. Malik Fahad cakap, nak kena maki hari dulu ni. Malik Fahad cakap, ni orang duk tulis pasal depa ni, pasal Suud, keturunan depa. Wahabi sesat apa semua ada. Dengar statement. Tak ada. Kering lah. Sampai depa dekat Malaysia, sampai depa sana bawa pelajar kata kami, kita tak apa, bawa mai pelajar-pelajar negeri hampa masuk kat negeri kami. belajar faham tentang sunnah, faham, nampak munfatih, nampak infitah, nampak keterbukaan. Oh, lagu ni cerita dia, baru faham. Selesai masalah. Taklah taksub, taklah ekstrim. Jadi tuan-tuan, itulah cerita sikit sebanyak pasal Saudi. Boleh tak lah? Wallahualam.